Tapi apa yang kita dapat? Kena ingat, kalau janji dengan anak pun Allah soal, anak ni akan tuntut di hadapan Allah. Kalau janji dengan masyarakat macam mana? Seluruh masyarakat akan menuntut di hadapan Allah. Jangan buat main. Sebab tu nak cakap benda yang kita mampu buat. Tak mampu buat, jangan cakap. Kalau nak cakap juga, gunakan insya-Allah. Gunakan dengan izin Allah. Jangan terus cakap. Orang kalau guna insya-Allah, orang tak confident, betul tak? Kalau saya menang, maka ini yang akan berlaku. Dam. Lalai bila Allah bagi, ada benda yang tak boleh buat. Itu masalah tu. Kita bukan nak menceritakan tentang bagaimana keadaan dan sebagainya. Bukan nak merujuk kepada siapa-siapa. Nak memperingatkan diri kita supaya jangan kita buat benda macam tu. Sebab ayat ni dah cukup simple. Innal ahda kana mas'ula. Setiap janji kamu itu akan ditanya, disoal, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ayat ni memberikan satu kegerunan kepada kita dalam bab nak melafazkan satu-satu benda. Jangan main cakap, main sedap. Yalah, cakap free, tak ada kena bayar apa. Cakap, janji. Buat benda bagi orang seronok. Kadang-kadang sampai benda kita dengar orang cakap pun, dia ni biar betul dia boleh buat lagu ni. Kan? Kita pula dengar benda yang ada banyak manfaat ni, kita pun nak sokong, nak beri dan sebagainya. Maka rupanya itu adalah satu helah untuk menarik perhatian. Maka jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak akan biarkan satu ruang pun di akhirat kalau dia ada ruang untuk ambil pahala orang. Tak ada manusia yang akan biar. Percayalah. Termasuk dengan saya ada ruang untuk ambil pahala, walaupun pahala tu pada isteri saya. Walau pahala tu pahala mak ayah saya. Saya ada ruang untuk saya ambil, saya akan ambil. Semua manusia lagu tu. Sebab keadaan apabila Jahannam telah didekatkan dan diperlihatkan kepada mata seluruh manusia, maka semua orang tak mau nak masuk dalam neraka. Maka dia tak heran siapa dah. Sebab tu akhirat dia tak ada nasab keturunan. Dia tak ada dah mak ayah lah apalah. Dia cuma akan sebut, lelaki itu, perempuan itu dulu di dunia mak aku, ayah aku, isteri aku, suami aku. Dia akan sebut lagu tu je. Ini untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang banyak dosa maksiat dia, kejahatan dia. Dia tak heran dah, walaupun mak ada ruang untuk dia ambil, dia akan ambil. Sebab dia tak mau nak masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan. Kecil-kecilan kita dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita. Jagalah betul-betul benda ni. Cakap benda yang betul. Nak janji benda yang boleh kita tunaikan.